Okey, jadi kita pergikan kepada persoalan yang terakhir, iaitu soalan C. Bagaimanakah sekolah dapat menjadi ekosistem yang menyokong pembangunan karamah insaniah murid melalui penerapan nilai FPK dan FPG? Jadi, saya akan menerangkan macam mana sekolah ni dapat menjadi ekosistem yang membantulah murid-murid ni menghayati karamah insaniah melalui penerapan nilai FPK dan FPG ni. Jadi, mari kita pergi kepada slide seterusnya. Okay, jadi kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu apakah peranan sekolah sebagai ekosistem pendidikan selepas merdeka. Selepas merdeka ni, sistem pendidikan Malaysia ni telah beralih daripada bersifat kolonial kepada sistem nasional yang berteraskan identiti kebangsaan. Jadi, penekanan yang diberikan dalam sistem yang baru ini adalah perpaduan kaum melalui kurikulum dan bahasa kebangsaan sangatlah penting, seperti yang telah dinyatakan dalam Laporan Razak 1996 dan Penyata Rahman Talib 1960. Selain itu, pembangunan insan seimbang yang menitik beratkan aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani sangatlah penting. Yang terakhir, pendidikan moral dan sivil bagi membentuk jati diri dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Jadi, sekolah ini kemudiannya menjadi pusat komuniti yang bukan sahaja mendidik, tetapi juga memupuk semangat kemanusiaan, toleransi dan nilai sejagat dalam kalangan murid-murid di sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu penerapan nilai falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, pada yang dinyatakan dalam FPK 1988, ia menegaskan matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam konteks pembangunan karamah insaniah ni, sekolah dapat menerapkan nilai FPK melalui 3 cara, iaitu persekitaran pembelajaran holistik, kurikulum yang berteraskan nilai dan aktiviti kurikulum dan komuniti. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan persekitaran pembelajaran holistik ni adalah sekolah ni dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menekankan kasih sayang, saling hormat menghormati dan empati antara warga sekolah. Contohnya, program buddy system, mentoring and school counselling. Jadi, daripada program-program yang saya katakan tadi dapat membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri murid-murid ni, dan juga nilai-nilai murni yang baik agar mereka dapat menerapkan dalam kehidupan seharian mereka. Yang seterusnya adalah kurikulum yang berteraskan nilai. Subjek-subjek seperti pendidikan moral, pendidikan Islam dan pendidikan sivil membantu murid-murid ni memahami nilai murni seperti keadilan, amanah, hormat dan tanggungjawab. Seperti asaslah kepada karamah insaniah. Dengan wujudnya nilai-nilai murni di dalam diri murid masing-masing, negara dapat melahirkan masyarakat-masyarakat yang mempunyai kepribadian mulia yang tinggi agar Malaysia ni dapat melahirkan suasana yang bagus dalam kehidupan seharian. Dan terakhir sekali adalah aktiviti kurikulum dan komuniti. Melalui aktiviti seperti khidmat masyarakat, gotong royong dan projek komuniti, murid belajar tentang tanggungjawab sosial serta empati terhadap golongan memerlukan, selaras dengan roh FPK yang menekankan kesejahteraan diri dan masyarakat. Bagi saya, program-program seperti gotong royong ni hendaklah dilaksanakan kerap berada di sekolah untuk melahirkan murid-murid yang saling bekerjasama dan rajin dan tanggungjawab dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, seterusnya penerapan nilai falsafah pendidikan guru, iaitu FPG. Jadi, FPG ni menegaskan bahawa guru ini ialah insan berkerti mulia, progresif dan penyayang yang berfungsi membimbing murid ke arah pencapaian potensi diri dalam ekosistem sekolah. Guru memainkan peranan penting dalam pembangunan karamah insaniah dengan 3 cara, iaitu menjadi teladan nilai insaniah, mengaplikasikan pendekatan pengajaran berasaskan nilai, mewujudkan sekolah penyayang.
Jadi apa maksud menjadi teladan insaniah itu? Jadi guru perlu menunjukkan akhlak terpuji, sikap adil, sabar dan kasih sayang dalam mendidik, seperti yang saya katakan di slide sebelum tadi. Jadi apa yang tindakan yang guru lakukan akan menjadi teladan ataupun cerminan kepada murid-murid untuk apa perkara baik yang mereka akan lakukan. Jadi mereka akan melakukan pemerhatian dan peniruan terhadap apa yang guru-guru lakukan. Jadi seterusnya, mengaplikasikan pendekatan pengajaran berasaskan nilai. Guru yang memahami FPG ni akan menggunakan pedagogi seperti pembelajaran berasaskan projek ataupun service learning untuk menerapkan nilai empati, tanggungjawab dan kolaborasi. Dan terakhir sekali, mewujudkan budaya sekolah penyayang. Guru bersama pihak sekolah membina budaya school as family, di mana setiap murid rasa dihargai, diterima dan dilindungi. Ini membantu murid-murid ni membangunkan harga diri dan rasa hormat terhadap insan lain yang merupakan inti karamah insaniah. Jadi guru-guru ni perlu menjadikan sekolah ni sebagai tempat yang selamat lah untuk murid-murid ni. Jadi mereka ni akan lebih rasa bersemangat untuk pergi ke sekolah dan akan menyedari potensi sendiri masing-masing apabila berada di sekolah nanti. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang hubungan dengan perkembangan pendidikan selepas merdeka. Jadi telah terlaksananya kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR pada 1983 dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR pada 2011 yang menekankan tentang pembangunan menyeluruh murid. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 iaitu memperkukuhkan nilai etika dan kerohanian dalam 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran bahasa, etika, kerohanian, identiti nasional dan kepimpinan. Maka, semua inisiatif ini menjadikan sekolah bukan sekadar tempat akademik, tapi tapak pembinaan insan berkarakter dan bermaruah, sejajar dengan semangat FPK dan FPG dalam membangunkan karamah insaniah murid. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh program-program aktiviti yang berada di sekolah yang boleh menjadikan sekolah ini sebagai satu ekosistem yang menyokong pembangunan karamah insaniah murid-murid. Jadi antara aktiviti atau program yang saya sertakan adalah program guru penyayang. Seperti dalam gambar yang saya letak di situ, ini adalah aktiviti menyambut kedatangan murid di pintu pagar sekolah. Tujuannya adalah untuk membina suasana kasih sayang dan keprihatinan antara guru dan murid-murid serta menanam rasa dihargai dan dihormati. Apabila murid-murid ni merasa disayangi, mereka membentuk identiti positif dan menghargai nilai kemuliaan dalam diri sendiri dan orang lain, selaras dengan prinsip karamah insaniah, iaitu menjaga maruah dan nilai insan. Aktiviti yang kedua adalah program khidmat masyarakat. Antara program khidmat masyarakat yang kita sekolah boleh lakukan adalah gotong royong di rumah orang tua, membersihkan surau atau aktiviti sukarelawan mencana alam. Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid ni untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memahami keperluan insan yang lain. Ia memupuk sifat empati, tanggungjawab sosial dan semangat kesukarelaan yang semuanya mencerminkan nilai karamah insaniah, menghormati dan membantu sesama manusia tanpa mengira latar belakang masing-masing. Jadi melalui aktiviti khidmat masyarakat ini, ia secara tidak langsung dapat membentuk nilai murni kerjasama dalam diri masing-masing agar mereka dapat menerapkan nilai ini di kebelakangan hari. Jadi kesimpulan ringkas yang saya boleh berikan berdasarkan apa program-program yang saya telah beri sebentar tadi adalah setiap program sekolah sama ada berbentuk kasih sayang, kesukarelawanan, kenegaraan, kaunseling atau civic menyumbang kepada pembentukan karamah insaniah melalui pengalaman pendidikan yang seimbang antara intelek, emosi, rohani dan sosial. Pendekatan ini jelas mencerminkan hasrat FPK dan FPG untuk melahirkan insan berilmu, berakhlak mulia dan berkeperimanusiaan. Jadi, antara kesan-kesan yang kita dapat apabila sekolah ni menjadi sebagai satu ekosistem yang menyokong pembangunan karamah insaniah murid adalah dapat membentuk
sasiah dan akhlak mulia murid lah. Hal ini kerana jika terlaksananya program-program seperti guru penyayang, pendidikan sivik dan sebagainya, akan terbentuklah dalam jiwa-jiwa murid-murid masing-masing akhlak-akhlak mulia, rasa terhormat dan sebagainya. Dari sini pelajar-pelajar juga dapat membezakan mana hal-hal yang baik, mana hal yang buruk, apa yang mereka perlu terhindar dan sebagainya. Dan dari situ juga mereka akan dapat mengawal emosi dalam apa jua keadaan yang mereka lalui. Jadi terjelaslah keramat insaniah murid ni dapat terbentuk jika ekosistem sesebuah sekolah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kesan yang kedua adalah dapat meningkatkan empati dan kepekaan sosial kepada murid-murid. Sebagai contoh, jika pihak sekolah melaksanakan program khidmat masyarakat, ia dapat memberikan kesedaranlah kepada murid-murid tentang kesedaran sosial ni. Khidmat masyarakat ni bukan sahaja seperti aktiviti gotong royong, tetapi juga memberikan bantuan dan sebagainya kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi dari sini murid-murid ni dapat mengetahui kesusahan seperti orang-orang OKU, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Dari sini ia dapat meningkatkan empati dan kepekaan sosial kepada murid-murid. Ia juga adalah salah satu contoh dalam karamah insaniah murid. Jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan kami, iaitu Afham dan Aiman. Sekian, terima kasih.